Assalamualaikum. Hai semua, jumpa lagi kita dalam Uzi Cooking. Okey, kali ini saya akan kongsikan cara saya buat ibu sambal seberguna. Kegunaan dapur saya untuk pelbagai jenis masakan dan gorengan. Okey, jom kita start. Timbang 60 gram lada kering. Yang ini saya gunakan jenis yang kurang pedas. Saya gunting memanjang seperti ini supaya bijinya mudah keluar. Setelah siap gunting, cuci lada sambil buang bijinya. Masukkan air secukupnya dan rebus lada sehingga air mendidih. Tutup api dan tutup periuk, biarkan seketika. Sementara itu, timbang bawang merah dengan beratnya 539 gram. Tujuh ulas bawang putih dengan berat timbangannya 44 gram. Kupas kulit bawang semuanya dan cuci bersih. Kemudian potong kasar dan kisar halus tanpa air. Lada tadi kita cuci dan toskan, kemudian kisar halus dengan air secukupnya. Bahan-bahan lain, 200 gram minyak, 2 cube pati ikan bilis, 17 gram serbuk cili, 1 helai daun pandan dipotong-potong seperti ini, (28 gram gula merah, 56 gram gula pasir, 37 gram garam halus dan 14 gram serbuk perasa. 20 gram asam jawa bersama 4 sudu besar air kemudian dibancuh. Okey, mula-mula panaskan minyak, guna api sederhana saja. Masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita kisar tadi. Masukkan daun pandan dan masak semua bahan-bahan ini selama 15 minit saja. Kemudian baru masukkan lada kisar tadi. Masukkan cube pati ikan bilis. Masukkan serbuk cili. Kemudian masukkan gula pasir. Dan masukkan gula merah, garam dan serbuk perasa.
Akhir sekali, masukkan air asam jawa. Tutup periuk sebahagian saja dan masak sehingga 15 minit saja. Sesekali buka penutup dan kacau sebati. Ulangi proses yang sama sehingga cukup masa 15 minit. Kemudian tutup api, angkat dan keluarkan daun pandan. Bolehlah dimasukkan ke dalam bekas yang sesuai dan simpan di dalam peti sejuk. Semoga video ini bermanfaat kepada anda semua. Okey, selamat mencuba.